Sebenarnya perkahwinan ini bukan sekadar cinta. Mungkin ia untuk permulaan ia memerlukan rasa cinta, rasa sayang. Tapi percayalah rasa cinta dan juga rasa sayang ni kadang-kadang boleh turun, boleh naik. Kita pernah balik ke rumah tanpa rasa cinta. Kita pernah ada di rumah tanpa rasa sayang. Tapi bagaimana boleh menyebabkan kita masih lagi kekal? Bagaimana pada hari ini kita boleh bertahan? Kerana kita ada rasa tanggungjawab. Tanggungjawab ini merupakan satu disiplin yang sangat penting dalam institusi keluarga. Percaya ataupun tidak, kita boleh rasa hilang cinta dan juga sayang, tapi kita tak boleh rasa hilang tanggungjawab. Pada hari ini, tanggungjawab itu yang akan menjadi pengekal kepada hubungan, dan percayalah daripada tanggungjawab itu akan muncul kembali rasa sayang dan juga cinta. Moga Allah kekalkan dan Allah berikan kepada kita rasa tanggungjawab dan Allah sinarkan kembali kepada kita rasa cinta dan juga sayang.